Assalamualaikum, saya Kena Haris, Pembukaan Metrik 01 DIT 24F2080 dan nama saya Hafiz, Metrik 01 DIT 24F2061 dan nama saya dua lagi, Syahil, Metrik 01 DIT 24F032. Question 7. Figure 7 shows an empty cuboid aquarium made of glass. So this question have give length, width and height of the aquarium, which is 110 cm, 90 cm and 60 cm, and the thickness of the aquarium wall is 7 mm. And the question want to calculate the volume of the glass and the surface area of the empty aquarium. Okey, untuk soalan yang pertama, kita akan cari volume of the glass. So untuk cari volume of the glass, kita akan mencari volume aquarium dengan tolak volume thickness dia punya aquarium. So untuk yang pertama, kita kena cari volume aquarium. So untuk cari volume, formula dia volume sama dengan length darab dengan width darab dengan height. So dekat dalam formula dia dah diberi length dia 110 cm, width 90 cm dengan height dia 60 cm. So kita akan cari volume aquarium sama dengan 110 kali 90 kali 60, kita akan dapat 594,000 cm per day. Okey, untuk next step seterusnya kita akan mencari volume thickness. So untuk mencari volume thickness, kita punya formula sama je dengan volume aquarium. Length darab width darab height. So untuk mencari ketebalan setiap length width height ni adalah 2 darab dengan 0.7. Okey, kita mana dapat 2 darab 0.7. Okey, setiap bahagian ni adalah ada 2 bahagian dekat sudut ini. Okey, untuk ketebalan setiap sudut ni adalah 7 mm dan dipoverkan jadi 0.7 cm. Okey, untuk jalan kiri ni adalah untuk kita kira length dahulu. So 110 tolak dengan 2 darab 0.7. So jawapannya adalah 108.6 cm. Ini untuk ketebalan untuk length. Untuk width nya pula 90 tolak 2 darab 0.7. So jawapannya adalah 88.6 cm. Ini adalah ketebalan untuk width. So untuk height pula 60 tolak 2 darab 0.7. Jawapannya adalah 58.6 cm. So ini untuk ketebalan untuk height. Okay. So kita akan dah dapat semua ketebalan ini. Kita akan darab setiap kita akan darab length, width dengan height. Okay. So jawapannya adalah 563.846 cm padu. Okay. Untuk mencari volume of the glass, kita akan gunakan V glass dengan V aquarium tolak V thickness. So dengan ini 59400, kita tolak dengan ini 563.846.86. So dia akan dapat jawapan 30153.14 cm kuasa 3. Okey, untuk yang kedua kita akan nak mencari surface area of the empty aquarium. Untuk formula surface adalah ini. Okey, untuk jalan kiri adalah kita nak mencari surface luar, bahagian luar. Dan kita akan 2 pertolongan 110 darab 90 tambah 110 darab 60 tambah 90 darab 60. Okey, ini untuk jawapan yang di atas ni. Okey, untuk ni kita akan bagi kiri juga 2 tambah 6600 tambah 2400. Jawapan dia 2 21 dengan 00. Dan jawapan final jawapannya adalah 43.800 cm kuasa 2.
kita akan kira dalam surface area yang dalam. So 2 kurungan 108.6 kali 88.6 tambah 100.6 kali 58.6 tambah 88.6 darab 58.6. So 2 dalam kurungan 9621.96 tambah 6363.96 tambah 5191.96 tadi equal kurungan 21,177.88. So jawapan dia 42,355.76 cm kuasa 2. Okey, untuk yang terakhir kita perlu mencari surface area of entire aquarium. So untuk dalam kira dia entire aquarium kita dah cari untuk surface area bahagian luar dengan bahagian ketebalan. So first part 3 43,800 kita kena tolakkan dengan 42,355.76. So kita akan dapat 1,444.24 cm kuasa 2. So itu saja. Sekian saja daripada kami. Sekian, terima kasih.